Aduh, selesai ibu. Dalam ni pun ada berapa je lah duit. Kenapa? Okey? Teruskan. Munirah, jumpa saya kejap dekat ofis ni. Baik. Korang hari ni kena fokus tau. Banyak pun nak kena settle. Aku dah penat lah hidup macam ni. Kan, hidup ni memang tak adil kan? Weh, aku kesian lah weh jangan kau ke dia. Harap-harap bos tak marah kita lah. Ayah Munirah, sini duduk dengan saya. Saya ada benda nak bincang dengan awak. Okey, macam ni. Sebenarnya kita ada satu projek besar yang saya akan bagi dekat awak untuk awak selesaikan. Adakah awak boleh buat? Boleh. Okey. Apa-apa detail saya akan provide dekat awak nanti. So sekarang awak teruskan dengan kerja awak dulu, okey? Hey Mun, kau dapat projek baru kan? Min. Kenapa? Kau masukkan nama aku sekali boleh tak? Tekan penting ah. Nah, cek. Banyak ni. Alah Mun, duit kopi. Kau buatlah projek tu. Tapi kau masukkan nama aku. Boleh? Penat aku kerja siang malam. Gaji sama je, tak berubah pun. Orang lain tu hidup senang sebab diorang pandai ambil peluang. Apa salahnya sekali ni je? Weh, kalau kita tolak, bos kecewa macam mana? Projek ni ada pengaruh. Nanti orang lain naik pangkat. Kalau semua orang buat benda ni, Ayah nak ke hospital. Bil waktu belum bayar weh. Komitmen ada banyak lagi weh. Macam mana ni? Aku dah penat. Ayah. Alah, dunia sekarang memang macam ni. Kalau kau jujur sangat, kau yang rugi. Semua orang buat. Hei, sabar. Kita memang tengah tersekat sekarang ni. Kita memang perlukan duit. Kita tekan, kita marah. Tapi cuba bayangkan kalau kita ambil duit tu, ya memanglah kita untung, tapi tu sekejap. Kalau benda tu kantin macam mana? Nanti maruah diri kita hancur, hilang. Integriti paling penting, integriti kita pun hilang tau. aku takut gagal. Tapi aku lagi takut kalau aku kena tangkap. Weh, betul weh. Kau kena tahu, masalah kewangan ni bukan penyelesaian dia. Betul? Nombor tak seperti betul. Aku marah sebab rasa tak dihargai. Sabar, tak apa. Kita masih ada pilihan.
Kadang-kadang tekanan hidup boleh menjadi punca seseorang mempertimbangkan rasuah. Namun, tekanan bukanlah alasan untuk menggadaikan integriti. Rasuah tidak bermula apabila wang dihulurkan. Namun, rasuah bermula apabila kita membenarkan alasan mengatasi prinsip.